bukan hak saya. Betul tak? Kita dah ada dia punya garis panduan, kalau you nak claim, you kena bagi receipt yang valid. Baru saya boleh bayar kat you. Tapi sekarang you tak boleh nak bagi kat saya receipt yang valid. Macam mana saya nak keluarkan duit kat you? Dan saya bagi balik kat dia supaya dia boleh settlekan dengan orang yang keluarkan receipt tu. Mungkin orang tu boleh betulkan balik dia punya date, reprint balik bagi kat Aminah. Tapi sekarang Aminah terus nak naik. Tak nak lah buat kerja macam ni lagi. Lain kali you pergi cari orang lain. Jadi macam tu pula. Kebanyakan macam ni tau. Kenapa? Kenapa nak rasa insecure macam tu? Sebab saya pun bukan saya blame dia. Ya betul. Bukan dia punya salah juga. Sebab you ambil receipt tu. And then sekarang you nak blame kat saya sebab saya tak nak keluarkan payment dekat you. Sebab you kena faham tugas saya. Bukan saya nak sekat. Bukan hak saya untuk nak sekat sama ada you boleh dapat claim tu ataupun tak. Sebab saya perlu ikut dia punya prosedur. You bagi kat saya receipt yang valid, saya boleh keluarkan saya punya payment bagi you. Sekarang you bagi kat saya receipt tak valid, saya tak boleh nak keluarkan. Itu bukan hak saya. Kalau you nak cakap bos bagi pun, benda ni adalah sesuatu yang tak patut diklaim sebab you bagi kat kita proof yang tak betul. Kalau let's say, bos cakap, tak apalah cincai kasih you. Tiba-tiba pergi kat audit, kenapa receipt ni 1 hari bulan April? Masa tu siapa nak jawab sebenarnya? Bukan bos yang akan jawab. Kita yang akan jawab. Sebab kita yang manage benda tu. Kita yang pegang cash tu, kita yang bagi dekat dia. Kita yang release payment tu. Jadi masa tu, Aminah you nak tanggungjawab ke untuk apa yang berlaku lepas saya approve? Bagi kat you? Takkan. Sebab benda tu akan jadi salah saya. Siti, you patut tolak sebab ni ialah date. Date tak betul, tak valid. Patutnya you kena tolak. So masa tu, mulalah orang nak blame saya. Saya memang nak tolak tapi Aminah marah saya. Tapi bos cakap boleh. Macam tu. Tapi tak apalah kalau let's say bos tu memang betul at the end dia tak nak dapat receipt yang valid 10 hari bulan Mei. Tak apa. Kita dapatkan bos punya approve. Kita bagi bos sign. Kita dapatkan bukti di mana bos yang suruh bagi juga. Walaupun kita tahu benda tu tak betul. It's okay. Kita tulis je remark kat sana. Bos suruh bayar juga. Date apa-apa proof kita attach lah. Kita punya wasabi ke yang bos cakap tak apa bayar. Jadi ada bukti. Ni satu lagi Anda jangan tulis kat sana bos suruh bayar. Tapi bos tu takkan ingat benda ni. Kalau let's say tahun depan baru timbul benda ni. Kenapa you bayar? Ni tak patut ni, tak betul ni. Kenapa you bayar? Macam salah tu ialah kita. Jadi hati-hatilah kalau anda kalau anda face keadaan yang macam ni, hati-hati. Pastikan semua benda dia ada proof. Sebab kita nak kena jaga kita punya side. Sebab sekarang kita bermain dengan cash, jadi kita tak nak ada tanggapan yang tak sepatutnya. Sebab kalau kita tengok one look kan, benda ni, kalau let's say 1 tahun tiba-tiba muncul balik benda ni di mana kita dah bagi claim yang salah disebabkan tarikh tak betul. Kat sana anda akan dipersalahkan. First tu orang akan cakap you yang salah. Kenapa you tak check betul-betul? Sekiranya saya tak buat kerja dengan betul. Tapi sedangkan saya dah check, saya pergi dapatkan approval bos dia cakap